Assalamualaikum guys, selamat pagi to all the winners and who willing to lose. So tak payah buat apa-apa lah, tak payah improve diri lah. Sebab kau yang pilih jalan tu, kau pilih hidup macam tu. Jadi untuk the winners, dia ada 4 elemen kan yang mungkin boleh terapkan dalam hidup korang. First sekali, physically and mentally. Is tu, dua-dua ni saling berkait rapat. Kau akan bila kau train physical, kau punya mental sekali kuat. Sebab apa? Setiap kali set ataupun setiap kali set, kau akan tambah berat. Kau manipulate kau punya otak supaya kau boleh buat. Kat situ mental. So bila physical dengan mental kau kuat, kau senang nak buat apa-apa kerja pun. Kau tak akan bagi alasan. Okay? And then spiritual daripada segi kau bangun lah. Bila kau dah bangun pagi, kau dapat solat subuh. Bila kau dapat solat subuh, kau dapat solat awal waktu, tu dapat pahala. Betul? And then solat-solat yang lain jugalah, duduk di titik berat. And then financial ni masing-masing lah kena tahu untuk manage kewangan. So itu saja. Good luck.